Nak. Nak sambung lagi? Nak. Tunggu jap. Assalamualaikum. Hari ni berapa bulan hari Ahad. Aku nak pergi hiking. Aku nak bawa budak kecil tu. Heboh nak ikut aku nak bawa budak tu. Jadi 3 orang lah. Aku, bini aku dan budak kecil. Kita tengok macam mana reaksi dia. Dia punya bising ni macam mana. Baik. Faizih dia pula pergi uang. Nak pergi yang lebih ekstrim belum boleh lagi. Okay, bye. Stay tune bro. Okay, kita dah sampai. Kita nak siap-siap dulu. Rasa hari ni kita masuk hutan kot. Kita tak lalu ni mungkin nak turun nanti lah. Kita lalu Ajanta naik dan naik masuk hutan. Tak pandai. Saya pergi pegang ni, Ibu. Ibu? Ibu kena mata je. Lah, ini naik atas. Ibu sini, ibu rendahkan. Tak ada tu tali tu ada, bukan tali. Ni pegang. Ni tali ni. Sekejap ni pegang ni tali. Pegang tali. Aidi tongkat tu bagi ibu lah. Aidi pegang tali je. Sampai. Jangan goyang. Dah goyang. Yeah, up. Jadi, air gigi. Ibu Odi tunduk air gigi tapi apa? Ibu tunggu lah. Angkatlah dulu. Ibu tengok ada kat sini. Ibu? Yang panjangkan. Ibu. Yang panjangkan. Dipendekkan ke? Ibu. Yang ni dia pendekkan. Okey, Aidin. Penat. Okey, hari ni kita hiking masuk hutan.
Kita bawa Aidin. Kita bawa budak kecil tu. Setakat ni dia okey lagi. Tak apa, kita tunggu. Kalau dia okey sampai balik lah. Ada dah. Aida okey? Anak Odi pasti okeynya. Mana-mana je. Desa. Naik mana? Berhenti rehat sekejap. Aku nak ajar Aidin hidup udara segar. Nanti sampai atas nanti yang aku bagi tazkirah sikit kat dia tentang kekuasaan Tuhan. Basah. Kotor dah. Kita relax sekejap. Lalu hutan lagi penat daripada jalan tar. Tapi jalan tar pun dia punya nak mendaki tu pun bercinta. Jadi kita rehat siap. Ada kursi sini mungkin ada kot. Jauh je. Macam susu angkuk. Sasak angok. Diam. Ibu makan apa? Nanti kita sambung. Ya. Dia. Kali pertama naik ni macam mana rasa? Besak. Best. Best. Lalu hutan. Masuk hutan. Selalu nak ikut Odi je kan? Hari ni Aidin sendiri ikut. Tahu. Sonok? Seronok. Nak sambung lagi? Nak. Tunggu sekejap. Dah makan je. Nanti Budak kecil tu lah aku cakap, Odi, jom. Dia pula yang excited. Tak tahu bapak ni nak tercabut lutut ni. Turun sendiri, naik je, masuk dalam tu je. tak apa, sengaja dari sini. Kanan. Kanan. Oh, sampai. Dari mana? Atas. Turun. Terus. Sudah sampai. Ni kita nak menurun. Tapi sebelum menurun kita akan menurun jalan tar. Tapi sebelum tu kita naik atas dulu. CP4. Dekat Pencawang. Kita turun daripada Pencawang. Kalau lalu daripada sini boleh je. Tapi nak ke arah suasana,
Nanti dekat atas tu nanti yang tempat duduk kat jantan tu, tempat duduk sekejap. Sampai di tepi tu. Dia macam semangat dia. Naik. Ikut jalan tadi tu. Okey, Bunga suka. kita dah sampai ke CB4. Bunga suka. Sampai CB4. Kita nak tanya. Ni kita nak turun jalan tar. Yap. Kita relax jap. Kat sini kita duduk. Kita minum, rehat apa. Nak luruskan kaki ke. Jap. Janganlah. Sekarang dia kejar orang. Okay. Stay tune. Tadi kita naik melalui hutan. Turun kita melalui jalan tar. Apa yang aku nampak sekarang ni, depan ni pokok tumbang. Sebab semalam hujan daripada 5 pagi sampai ke tengah hari, sampai ke petang, 3-4 petang macam tu lah. Jadi angin tak tahu macam mana. Ni nampak pokok tumbang. Ni sebaik wire tak putus ni. Airin, aku tengok dia naik dia okey. Turun pun masih okey lah. Dia pun badan ringan lagi. Macam aku ni badan dah berat. Dia kata dia nak naik lagi. Seronok dia cakap. Bagi aku bagus lah. Kecil-kecil lagi kita bagi dia kenal lah flora dan fauna. Kita bagi dia kenal lah. Habis tu kita tengok ciptaan Tuhan. Cuma aku je lah. Wah, ada geng budak kecil tu. Aidin tu dia suka buat apa yang orang buat, tapi dia tak tahu apa fungsi dia. Macam tongkat tu, dia tengok orang bawa, dia pun nak. Lepas tu Miza punya, tapi dia tak tahu apa fungsi sebenarnya benda tu. Tak apalah, aku akan biasakan dia dengan hiking. Budak 6 tahun dah panjat sini. Waktu next time boleh pergi lagi gunung lagi mencabar kan. Bawa dia, aku bawa dia. Aku tunggu bawah. Okey. Okey, dah sampai ke bawah. Tak payah nak sangat tenaga, cukup lah naik, turun. Yang penting hari ni kita bawa Airin. Okey, terima kasih kerana menonton channel YouTube aku. Episod kali ni hiking bersama Airin. Okey, bye. Assalamualaikum.